Tengok dia lari nak banyak pokok je lagi. Hebat sangat dia ni. Benda dia nak buat entah. Sebenarnya kan kucing ni dia memang stray cats lah. Dia memang kucing liar yang biasa jumpa dekat playground, dekat kawasan Tasik ni lah. Tapi biasanya dia memang akan buat hal dia sendiri. Tapi tak tahu macam mana hari ni dia boleh nak ikut brisk walk. Macam pelik. Macam sepanjang perjalanan brisk walk tu dia ikut je. So mula rasa macam something fishy lah. Sebab memang dia ikut. Sepanjang perjalanan tu dia ikut je. Lepas tu korang tengok ni. Kenapa dia ni ngiang-ngiang kat hutan ni? Ada apa-apa ke ni? Padahal dia dekat tu. Sana tadi. Kat situ tadi. Dia ikut sampai ke sini. Dia ikut brisk walk. Kenapa kucing kalau tiba-tiba dia ikut kita brisk walk kan, lepas tu dia ke hutan dia ngiau-ngiau. Kenapa ada something ke? Dia bila dia sampai je dekat dengan kawasan hutan tu, dia akan mengiau dekat kawasan hutan tu, macam seolah-olah ada sesuatu dekat situ. Mula nampak macam relax je lah kan, macam tadi kau ikut, kau diam je, tak ada apa-apa kan. Tapi kenapa bila dekat dengan hutan kau jadi macam berubah, kau seolah-olah macam ada sesuatu kat situ. So macam nampak dia macam playful lah. Kan? Dia nampak pokok, dia berlari-lari, dia pergi panjat pokok tu. So macam terhibur lah tengok dia kat situ. Macam ada juga kucing liar yang nak ikut jalan sekali. Lepas tu macam sambil ikut dia macam bermain-main kan. Tapi ada setengah tempat tu dia akan berhenti dan seolah-olah dia ada nampak sesuatu. Dia miau. Lepas tu dia macam cuba terkam tau. First dia terkam tu memang tak nampak apa. Macam dia terkam apa? Dia terkam udara ke? Macam tu. Macam tak nampak lah apa benda yang dia terkam tu. Tapi yalah, kucing ni makhluk Allah yang ada kelebihan lah. Dia boleh nampak benda-benda halus kan. Kita ni manusia mungkin orang terpilih je lah boleh nampak. So macam first dia terkam tu sebab tak tahu je lah, maybe ada serangga halus dia kecil kita tak nampak. So sebab tak tahu je. Then bila dah jalan depan sikit, kucing tu masih ikut lagi. Tapi yang membuatkan rasa kagumnya sebab bukannya tak ada orang lain yang macam berselisih apa semua kan. Biasanya kucing kan dia akan mudah tertarik. Macam kadang-kadang apa penduduk setempat tu dia akan macam bermain-main kat kawasan tu. Lepas tu orang lalu dia macam nak ikut orang yang jalan tu pula. Biasanya kucing macam tu kan. Tapi dia tak. Dia memang betul-betul stay. Dia ikut sampai ke habis lah. Habis tu tak habis mana lah. Habis maybe sampai tempat yang dia nak tunjuk tu lah. Bila dah sampai satu tempat tu, lagi sekali dia macam beria sangat dekat hutan dia. Miau. Macam beria betul. Macam dekat video ni lah. Dia nampak.
Ada apa? Ada apa? Lepas pada tu, bila dia dah terlampau beria-ria sangat tu kan, off lah rekod. Sebab apa, nak teruskan jalan tu, tengok dia macam tiba-tiba dia macam tak nak ikut tau. Dia macam beria sangat dekat situ. So berhentilah sekejap, tengok ada apa kat situ kan. Waktu tu lah baru perasan yang macam dia nak buat lagi sekali tau. Macam dia nak terekam. Macam nak tengok lah dia kejar benda tu. Lepas tu dia nak terekam, dia lompat macam tu. Dan itulah baru saya nampak benda. Ada satu benda, dia macam berbola tau. Dia macam berbola buih. Macam berbola buih bulat macam tu. Macam bulat yang luar tu sangat nipis dan sangat sinar macam tu. Lepas tu dia ada satu macam center warna putih tengah tu. Macam dia putih yang sinar juga, tapi dia lebih pekat lah pada bulat yang luar ni. Dia macam cuba melarikan diri daripada kucing tu. Macam saya tergamam waktu tu. Macam tertanya-tanya lah, benda apa benda ni. Daripada tempat yang macam kosong, tak ada apa situ, kawasan semak-semak gitu, kosong, tak ada apa, tiba-tiba ada keluar something. Macam boleh imagine tak benda tu? Sebab nak kata serangga, biasanya serangga dia tak ada macam fikiran sendiri tau, macam nak melarikan diri daripada kucing. Kucing kan dia binatang yang hebat. Kalau setakat serangga dia boleh terkam senang je, lipas pun dia boleh dapat tangkap. Tapi benda ni dia macam ada fikiran dia sendiri. Macam kucing tu kejar, dia lari macam tu, lepas tu kucing tu lompat, dia naik ke atas, lepas tu pop, macam hilang macam tu je. Waktu tu saya macam, benda apa? Maybe benda ni lah kot yang kucing ni cuba nak bagi tahu. Sebab lepas daripada saya perasan benda tu, terus kucing tu tak ikut dah. Terus dia lari patah balik. Dia lari patah balik ke tempat asal, ke tempat playground. Memang dia dah tak ikut lepas tu. So korang kalau macam ada special event lah, saya panggil ni special event lah, benda-benda yang macam tak pernah berlaku tiba-tiba jadi, maybe ada something lah, petunjuk ke apa ke kan? So memang time tu tangan saya memang meremang sangat. Sebab terus terasa macam aura kawasan tu jadi lain. Sebab kita dah biasa kat situ, tak pernah lah terfikir akan bertembung dengan peristiwa yang orang kata tak masuk akal lah. Tapi memang benda halus ni wujud, memang dia ada, dan kita kena percaya dia ada. Cuma tu lah, maybe hari ni rezeki saya lah, Allah nak tunjuk yang apa tu, kejadian benda ni depan mata. So betul lah, nak sampaikan, harap korang semua terhibur lah. Okay, stay safe. Assalamualaikum. Awak ni dah mana-mana datang ikut sekali brisk walk, nampak pokok besong, nyong. Ikut siapa pula tu?